Kalau review buku ni? Buku ni penulis dia adalah saya, Saif, dan illustrator by saya punya wife, Puan manager. Saya sediakan sebenarnya untuk student lah, yang mana ini adalah version yang alhamdulillah yang paling lengkap lah. Dan buku ni memang saya buat ikut SOP. Maksudnya SOP itu adalah saya susunkan dia ikut step by step. Maknanya diorang dapat je buku tu, diorang dah boleh buat, dah boleh bersaham lah sebenarnya. Alright. So persediaan daripada kita nak kumpul syarikat sampailah kepada technical punya setup untuk nak tahu harga saham tu boleh beli ke tidak. Kemudian bagaimana untuk nak menilai market pun saya letak dekat dalam tu jugalah. Tambahan pula ada screenshot untuk penggunaan sistem. Yang itu yang penting. Yang paling menarik sekali lah, buku ni penceritaan dia macam lebih kurang macam komik. So seronok lah sikit baca. Tak adalah kita akan baca perkataan je kan. Okey, jadi buku ni untuk nak dapatkannya boleh hubungi saya daripada profile, tetapi kena join kelas dulu. Siapa yang join kelas baru boleh dapatkan buku ni. Sebab dia adalah nota lengkap untuk kelas kita.